kita kembali ke Stadium Ceras setelah sebulan. Setelah sebulan, 2 bulan lah. Untuk game camp mungkin sebulan lah. Ya. Lawan juara bertahan Liga Super, juara Piala FA. Pendapat kau mengenai game malam ni? Pendapat saya memang as a tough match from the day one, memang kita dah expect, tapi I think the boys pull up a very good fight. I think this time around is a very offensive game where unfortunately kita bolos in the 22nd minute plus and a fast goal that betul-betul kill kita lah. Memang, tapi overall I think memang the boys they play a very good one touch football. Ya. Okay, do you rasa, sebab kalau tengok game hari ni macam kita punya intent nampak nak menyerang compared to just bertahan dan counter. Adakah benda tu yang memakan kita sebenarnya? Memang that aspect bila you play offensive, especially lawan JDT. You really kena 110% mark the player. So memang a simple mistake, a defocus, you akan bagi dia score. So I think nothing is wrong, but memang kalau nak main offensive, you betul-betul make sure 110% focus on defense. Okay, apa yang boleh kita perbaiki dalam game ni dan dibawa ke game lawan Negeri Sembilan nanti? I think game ini based on tactical, based on attacking, defensive. I think kita okay. We are not too bad, even though the score show 4-0, but I think we play not bad. Of course, it's still the finishing yang kita nak. So especially lawan Negeri Sembilan, I think the striker Kepa kena hat-trick kali ini. Alright. Okay. Right. Thank you, Wong. Jangan tutup. Kita terus pergi ke Abang Amin. Abang Amin. Lama Min tak turun stadium Min. Akhirnya turun lawan JDT, kalah 4-0. Kau rasa okey tak game ni? Sebab aku tengok tadi kau duduk belakang, kau macam tak tengok tau. Aduh. Ke kau mengamalkan konsep bila lawan JDT, datang, tengok balik? 3-0 lepas habis paruh masa pertama tu, teruk sangat. Teruk sangat. Memang boleh dikatakan mati dah perlawanan tu. Cuma tinggal nak buat apa yang senang, mudah kata. Separuh masa kedua tu memang diorang setakat nak minimumkan apa yang kena tadah. Tapi kau tak rasa ke second half kita main lebih bagus daripada first half? Sebenarnya nak kalau ikutkan pun, first half kita banyak gol-gol yang kita lepaskan adalah mistake. Even 4-4 gol sebenarnya boleh katakan mistake. Kalau nak kata corak permainan kita nampak bagus sebenarnya. Ada perubahan separuh masa kedua lah. Cuma sayanglah bila perlawanan tu dah orang kata tamat seawal separuh masa pertama. Tu je saya yang tak seronoknya lah. Separuh masa kedua tu baguslah, adanya penambahbaikan. Cuma benda tu sekadar nak mengurangkan kerosakan yang dah berlaku. Tu je. Takkah kau rasa tadi Fazrul Amir masuk lagi sedap main daripada Nicolau? Memang. Ke kau tak tengok? Lot yang Fazrul daripada Lot any day. So kau rasa lawan Negeri Sembilan Fazrul Amir patut start? Semestinya kena main. Tak ada, rasanya cukup dah. Rasa Lord Nicolau tu cukup dah. Walaupun memang arahan daripada pemegang saham baharu pasukan yang suruh syarat bagi pinjam. Rasa boleh dah kot seorang tolong cakap cukup sampai sini. Bagi Fazrul main. Fazrul. Baik. Okey, kita seterusnya. Presiden Kelab Penyokong Kepas Sherman, saya nak tanya, awak datang terus dia tak skor ni? Awak datang dia tak skor. Datang sebab nak tengok dia skor. Dah 2 game skor betul-betul. At least he prove something. 2 game dia tak datang, Kepas skor, dia datang terus tak skor. Dia sebab dia keluar awal. Kalau dia tak keluar tadi, mungkin dia boleh skor kot.
Tapi kau nampak tak perubahan dia berbanding hari tu? Okay, I think it's a good wake up call for him. Alright, well done. Alright, keep on trying. Don't give up. InsyaAllah lah kot. Time will come. So dia sebenarnya agak Positif. susah nak nampak. Positif. So itulah dia. Setelah lama kita tak turun stadium, akhirnya kita kembali ke Stadium Ceras. Sayangnya kita tak dapat tengok kemenangan. Tewas 4-0 kepada juara bertahan, kepada pasukan TJDT. Rasanya benda yang kita boleh expect lah. So kita menuju ke perlawanan-perlawanan yang rapat dan sangat penting sebenarnya untuk mengekalkan tempat kedua, lawan Negeri Sembilan, lawan Kuching City. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kita nantikan next lawan Negeri Sembilan di Paroi, Kuching City di sini 24 hari bulan. Kalau boleh datang, sama-sama kita datang, kita penuhkan. Esok tu cuti, tak ada alasan tu tak datang. Okay, itu saja daripada saya Nizam dan juga Nero untuk KL City Watch TV.